Kalau pokok buah kau dah bertahun-tahun tak berbuah, hampir tak membesar dan satu-satunya benda yang dia buat cuma bagi kau teduh, hari ni semua tu akan berubah. Aku nak ajar kau 3 cara yang sangat mudah supaya pokok buah tu boleh kembali berfungsi, pulihkan tenaganya dan mula berbuah macam tak pernah sebelum ni. Dan kita akan mula dengan sesuatu yang hampir semua orang tak perasan apa yang sedang berlaku di bawah tanah. Sebab kau boleh baja, cantas dan siram pokok kau banyak mana pun, tapi kalau tanah tu keras dan betul-betul padat, memang ada masalah. Air yang kau siram tu kebanyakannya cuma tinggal di lapisan atas dan tak menyerap sampai ke dalam tanah macam sepatutnya. Dan cuba perasan satu benda, apa jadi bila hujan turun beberapa hari berturut-turut? Tanah jadi betul-betul basah sampai ke dalam dan pokok tu memang terus rasa perubahannya. Jadi, kesan yang sama itulah yang kita nak capai dengan kaedah pertama ni. Mula-mula sekali, kita akan buat satu lubang dekat dengan pokok buah, lebih kurang 40 ke 50 cm dalam, lebih kurang antara 16 ke 20 inci. Saya akan guna palen ni, tapi kau boleh je guna cangkul biasa. Dan ni satu tip penting, kalau tanah tu terlalu keras, jangan cuba buat lubang tu sekaligus. Koreklah setakat mana yang boleh. Tambah air untuk melembutkan lapisan seterusnya dan teruskan mengorek sampai lebih kurang 40 cm atau 16 inci. Bila dah sampai kedalaman tu, kita ambil paip PVC lebih kurang 90 atau 100 mm diameter, lebih kurang 4 inci. Kita potong ikut ukuran dan buat beberapa lubang di sekeliling bahagian yang akan ditanam nanti. Dan kita akan buat macam ni. Baik, sekarang nampaknya semuanya sudah pun siap sedia. Sekarang, langkah seterusnya adalah kita masukkan paip ini ke dalam lubang yang telah kita buat tadi dengan berhati-hati. Pastikan anda letakkan ia betul-betul di bahagian tengah dan kemudian bolehlah kita mula masukkan tanah secara perlahan-lahan di sekelilingnya hingga penuh dan stabil. Penting untuk pastikan semasa kita isi semula tanah, paip tu kekal betul-betul tegak macam ni. Dan sekarang tengok apa yang kita dapat. Dalam masa 10 minit sahaja, kita dah berjaya atasi salah satu masalah paling biasa di tanah yang keras dan padat. Susah nak lembapkan bahagian yang lebih dalam dengan betul. Dan perkara ni memang akan nampak ketara, terutamanya kalau biasanya kau siram guna paip sebab sekarang kita ada satu titik akses terus yang sebelum ni tak ada. Tapi kita belum nak siram lagi. Sebelum tu, saya nak ambil peluang ni untuk buat sesuatu yang sama penting sebab kalau dah bertahun-tahun kita pijak, siram dan kerja kat kawasan ni, seluruh tanah di sekeliling pokok ni pun perlukan perhatian. Dan di sinilah masuknya kaedah kedua kita. Baik, sekarang dengan alat yang saya pegang ni yang dikenali sebagai garpu taman, kita akan kerja bahagian atas tanah ni supaya ia boleh bernafas dengan betul semula. Dan ini penting sebab lama-kelamaan dengan siraman yang berterusan, hujan dan juga kerja-kerja di sekitar pokok, lapisan atas tanah ni akan jadi padat dan tertutup. Dan apa yang sebenarnya ada di kawasan ni? Banyak akar yang juga perlukan oksigen. Sebab itu, kita akan longgarkan seluruh kawasan di sekeliling pokok buah ni supaya tanah jadi lebih gembur semula dan oksigen boleh masuk dengan lebih mudah. Macam yang awak nampak, memang senang je. Kita cucuk garpu tanah separuh ke dalam tanah dan buat gerakan kecil ke belakang. Angkat tanah tu sikit je, beberapa sentimeter atau inci. Kita tak nak balikkan tanah atau kacau semua sekali. Cuma cucuk, angkat sikit dan lepaskan. Dan kita ulang gerakan yang sama ni di sekeliling pokok buah macam yang saya buat kat sini. Okey, sekarang kita dah buat siraman dalam dan kawasan ni semua dah cukup berangin. Sekarang tiba masa untuk beri makan pada pokok buah kita. Dan untuk buat macam tu, kita akan guna baja yang sangat terkenal dan senang nak cari. Baja triple 15 yang popular tu. Kita bukan cakap pasal baja pelik-pelik atau susah nak dapat. Kamu boleh jumpa baja ni hampir di mana-mana nursery, kedai pertanian, kedai online atau bahkan dalam video ni sendiri. Sekarang ni, ia sepatutnya muncul di bahagian bawah. Tapi, apa sebenarnya maksud triple 15? Bila kita nampak 15, 15, 15,
3 nombor tu merujuk kepada 3 nutrien utama yang kita bagi, nitrogen, fosforus dan kalium. Nitrogen akan membantu terutamanya dalam pertumbuhan pokok buah kita, membantu perkembangan pucuk baru, daun dan semua bahagian hijau. Fosforus pula akan bekerja khususnya dalam perkembangan akar dan juga terlibat dalam proses pembungaan serta pembentukan buah. Dan kalium memainkan peranan yang sangat penting pada pokok buah kita, terutamanya dalam perkembangan, kualiti dan pematangan buah. Sebab itu kita gunakan baja Triple 15 kerana kita membekalkan ketiga-tiga nutrien utama secara seimbang. Selain itu, baja Triple 15 ini mengandungi 25% sulfur yang akan membantu meningkatkan penyerapan nitrogen dan memastikan perkembangan pokok buah kita lebih seimbang. Sekarang ada satu lagi soalan penting, berapa banyak yang perlu kita letakkan pada pokok kecil kita? Dalam kes ini, kita sedang bekerja dengan pokok mangga muda, jadi kita tidak perlu berlebihan dengan jumlahnya. Kita akan gunakan lebih kurang antara 70 hingga 80 gram, kira-kira 2.5 ounce yang lebih kurang sama dengan segenggam yang saya pegang ini. Dan cara nak letak pun sangat mudah. Kita akan taburkan perlahan-lahan di sekeliling pokok mangga kita sambil memanfaatkan tanah yang baru digemburkan ini. Sekarang, kalau kita ada pokok buah yang jauh lebih besar, sudah tentu jumlahnya juga perlu ditambah. Untuk produk ini, pengeluar mencadangkan lebih kurang 150 gram, kira-kira 5 ounce untuk setiap pokok. Sebagai rujukan visual, ia lebih kurang 2 genggam seperti ini. Jadi, kita sesuaikan jumlahnya mengikut saiz pokok buah kita, taburkan dengan betul di sekeliling pokok dan sentiasa gunakan arahan pengeluar sebagai panduan. Dan bila semuanya sudah diagihkan sepenuhnya, bahagian nutrisi untuk pokok buah kita pun sudah siap. Sekarang, saya nak kongsikan salah satu rahsia terbaik saya untuk memberi dorongan hebat kepada pokok buah dan bantu ia berbuah dengan lebih banyak. Kita akan perlukan lebih kurang 10 liter air, kira-kira 2.5 gallon dan segenggam besar humus cacing, sesuatu yang juga boleh didapati hampir di mana-mana nursery atau kedai pertanian. Kita masukkan humus ke dalam air dan kacau betul-betul sampai campuran itu jadi sehomogen mungkin. Sekarang bahagian yang menarik pula. Masih ingat tak paip yang kita pasang pada awal tadi? Kita akan gunakan paip itu untuk beri siraman pertama yang mendalam kepada pokok buah kita, tapi kali ini dengan air yang sudah diperkaya dengan humus cacing. Kita tuang perlahan-lahan semua kandungan air itu terus ke dalam paip. Dengan cara ini, bukan saja kita menghidratkan secara mendalam, kita juga membawa bahan organik, nutrien dan segala kekayaan humus ke kawasan tanah yang biasanya sangat sukar untuk dicapai. Inilah sebenarnya yang kita cari, untuk beri dorongan sebenar kepada pokok buah kita dari bawah. Dan selepas selesai siraman mendalam yang pertama ini, barulah kita akan siram seluruh kawasan di sekeliling pokok buah kita. Ingat, di bahagian atas ini kita baru saja taburkan baja Triple 15 dan seluruh tanah ini baru saja digemburkan. Jadi, kita akan siram seluruh permukaan ini dengan baik, perlahan-lahan dan secara sekata. Dengan siraman ini, kita memastikan baja mula menyerap ke dalam tanah dan air akan membawa nutrien-nutrien itu ke kawasan akar. Dan tengoklah bagaimana hasilnya sekarang. Nutrisi di bahagian atas dan siraman yang diperkaya dengan humus di bahagian dalam tanah. Sekarang, seluruh kawasan ini sudah cukup lembap dan bersedia supaya pokok buah kita dapat memanfaatkan segala yang baru kita tambah. Dan sekarang, semuanya sudah siap supaya pokok buah yang sebelum ini tak mahu membesar atau berbuah boleh bangkit dan mula hasilkan banyak buah untuk kita. Kalau kau suka video ni, tekan like, langgan saluran ni dan kongsikan dengan sesiapa yang juga minat pokok buah-buahan. Kalau ada apa-apa soalan, tulis saja di ruangan komen bawah ni. Aku akan baca. Terima kasih banyak dan jumpa lagi dalam video seterusnya.